Beginilah suasana lepas subuh pada hari raya kedua di kawasan Pekan Lama Bukit Mertajam. Hari ini, kedai Ali Nasi Kandar Bukit Mertajam telah menjalankan operasinya selepas bercuti sehari pada 1 Syawal hari raya pertama. Para pelanggan juga dilihat telah berada di lokasi Ali Nasi Kandar Bukit Mertajam untuk datang menikmati makanan dan minuman di kedai. Semua lauk di kedai adalah baru saja siap dimasak untuk disajikan kepada pelanggan yang berkunjung ke kedai seawal jam 6.30 pagi. Seperti biasa, di waktu pagi memang ramai pelanggan yang datang untuk membeli nasi bungkus bersama menu ayam hitam paha, berserta dengan kuah hitam tambahan yang akan dimakan bersama ayam hitam. Seketul ayam hitam berharga RM6.50 dan nasi putih berharga RM1.50. Jumlah keseluruhan RM8 untuk sebungkus nasi ayam hitam. Ada pelanggan yang akan makan di kedai, tidak kurang juga ada pelanggan yang akan bungkus balik untuk makan di rumah. Balik melalui jalan di kawasan Pekan Lama Bukit Mertajam. Situasi sedemikian sentiasa berputar, di mana ia dikatakan telah menjadi satu sejarah dan pengalaman hidup orang-orang tempatan sejak tahun 1948, iaitu bermula sejak 77 tahun yang lalu sewaktu kedai Ali Nasi Kandar mula menjalankan perniagaannya di Bukit Mertajam, seberang Perai, Pulau Pinang. Ali Nasi Kandar, resepi ayam hitam yang asli, bersekutu dan bertambah mutu.